Amerika ni minta lebih-lebih, minta macam-macam, minta bukan-bukan, kau jangan bertolak ansur dengan Amerika ni. Baik berperang. Maknanya bertegas. Dan ketiganya, perundingan yang dijalankan dengan musuh kita ni, dia masih anggap Amerika sebagai musuh. Sebab itulah wakil-wakil Iran tak mau berjabat tangan, tak mau bergambar, bervideo pun dengan wakil-wakil Amerika. Dia anggap semua kanjing kurap. Mungkin lepas sign pun tak nak salam lagi. Dia kata perundingan yang akan dijalankan dengan musuh kita ni tidak sekali-kali bermakna yang kita ni bersedia menerima pandangan dia orang. Dalam lain perkataan, pendirian kita dengan Amerika ni sangat jauh berbeza dan mereka masih lagi berstatus musuh kepada Iran. Dia bagi berhati-hati. Itu yang kau pergi berunding tu bukan berunding dengan kawan. Berunding dengan musuh. Maknanya dia tak apa-apa ni, dia beringat. Maknanya Iran ni beringat lah. Dia tak percaya langsung kat Amerika ni. Satu sen dia tak percaya. Jadi itulah dia pendirian Mujtaba Khamenei. Terima kasih kepada pendengar kawan ni yang hantar. Di mana sebenarnya beliau ni dan IRGC ni lebih cenderung untuk berperang dan melunyaikan terus pengkalan-pengkalan Amerika dan Israel. Sebab Iran memang dah bersedia untuk berperang untuk tempoh yang lama berbanding dengan Israel maupun Amerika. Setahun lebih, ada yang kata Iran boleh berperang 2 tahun. Dan akhir sekali saya ada satu berita gembira yang saya nak bawa pasal Gaza. Semalam 2 ekor askar Israel mampus dan 5 ekor lagi cedera sebab terlanggar bom IED, bom yang ditanam kat bawah tanah dekat tepi jalan oleh Hamas yang dilalui oleh tentera Israel di Gaza. Dah lama dah tak cerita pasal Gaza ni. Saya seronok cerita pasal Gaza ni kalau ada askar Israel mampus. Alhamdulillah 2 ekor lagi mampus. Tapi itulah lepas ni mungkin dia akan serang udara lah. Tapi seronok nak dengar. Walaupun hanya 2 ekor askar Israel mampus, itu sudah cukup untuk menggerunkan dan menjatuhkan lagi moral askar-askar Israel yang lain. Dan itu sudah cukup untuk buat saya sangat-sangat sihat hari ni. Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kesihatan saya. Saya ni bukannya sakit. Cuma semenjak ni terlalu letih sangat. Tak tahu kenapa. Letih yang teramat-amat. Mungkin kerja 12 jam sehari lah. Dan bercakap tentang Gaza ni, ramai yang bertanya kenapa Palestin dan Gaza ni tak diletak dalam MOU Iran-Amerika tu. Sebenarnya ada, tapi disebut secara general ataupun secara umum. Dan saya pasti, saya tak pastilah. Saya yakin yang Iran ada sebab-sebab strategik tertentu kenapa dia tak letak Gaza dan Palestin dalam MOU tu. Tapi dia disebut secara general, secara umum, di mana kata Amerika mestilah menghentikan Israel, serangan Israel di semua medan pertempuran termasuk Lebanon. Maknanya semualah medan pertempuran. Jadi mungkin Iran, saya rasa lah, ini pendapat saya lah, saya rasa Iran nak gunakan isu tu pada peringkat akhir rundingan yang akan menyentuh program nuklear Iran. Kita tahu isu pasal program nuklear Iran ni akan dibincangkan last kali setelah 12 perkara Iran tu dipersetujui. Iran tawarkan 2 perkara saja. Satu, aku buka Selat Hormuz, free 60 hari tol. Lepas tu aku nak tol kena apa, kau tak boleh buat, tak boleh kata. Keduanya, aku janji aku tak buat bom nuklear. 2 je Iran tawarkan kepada mereka. Amerika kena penuhi 12 tuntutan Iran. Takat ni dia satu dah berambus, satu lagi termasuklah kau kena berambus daripada pengkalan-pengkalan dekat situ. Jadi saya rasa lah, pendapat saya, mungkin Iran akan gunakan isu Gaza dengan Palestin ni last kali. Dia kata okey, aku setuju bagi uranium ni kat orang lain simpan, tapi kau kena tekanlah Israel tu keluar daripada Gaza. Jangan serang Gaza lagi. Tak adalah. Mungkin dia nak gunakan ini last kopek. Dia nak buat Amerika terkejut. Tak nak sudahlah. Aku dah dapat duit aku. Aku dah jual minyak aku. Dan Amerika pun tak berani, saya kata. Iran dah kira dah. Dia dah menghitung. Dia dah congak dah. Amerika tak boleh buat apa. Dan dia nak harapkan habis. Dan masa tu pula dah dekat-dekat nak pilihan raya. Trump tak ada pilihan lain. Dia kena dengar sajalah. Jadi Iran ni memang dia, ramai yang kata Iran ni kalau pasal berunding, memang dia orang ni sangat-sangat licik. Sebab tu Israel tak berani nak berunding dengan Iran. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan dalam persoalan ni? Dalam persoalan tentang Gaza dan Palestin ni. Saya yakinlah yang Iran memang ada plan untuk Palestin ni. Sebab kita semua tahu yang dalam perlembagaan Iran ni, kepentingan dan kemerdekaan Palestin ini ada dalam perlembagaan Iran. Dan juga Iran satu-satunya negara yang tiap-tiap tahun dalam belanjawan tahunan dia ada bajet untuk Palestin. Jadi takkanlah dia nak pinggirkan Gaza ni.